Hello, hello, cuang suara 1, 2, 3. Hello, hello. Alright, hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Jemput tap-tap skrin, tekan button share dekat bawah. Hai semua. Assalamualaikum. Okay, hari ni saya bersiaran di sawah padi . Cantik tempat ni. Okay, pagi ni saya bersiaran di sawah padi. Okay, jemput tap-tap skrin, tekan button share . Jemput tap-tap skrin, tekan button share dekat bawah. Kita nak kongsikan satu berita baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anda sekarang ni tengah cari peluang nak tambah income. Okey, kita nak kongsikan satu berita baik kepada abang kak semua. Yang mana yang tengah mencari peluang nak tambah income. Okey, saya nak kongsikan satu platform yang bersistem, yang mana yang sudah bertapak lama dah dekat Malaysia ni. Okey, selama 16 tahun. Ni dah tahun ke-16 dah. So, siapa kat sini yang tengah free tu jemput tap-tap skrin . Jemput tap-tap skrin, tekan button share dekat bawah. Okay, jemput tap-tap skrin, tekan button share dekat bawah supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang kita punya live pada pagi ini. Okay, so kat sini, siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, ada masalah pendapatan cukup-cukup makan sahaja. Okay, kalau anda berada dalam situasi di mana pendapatan cukup-cukup makan sahaja, kita nak kongsikan satu peluang yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah extra income. Okey, dengan hanya duduk dekat rumah sahaja. Okey, boleh buat secara online tapi boleh dapat pendapatan berterusan. So, siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, gaji cukup-cukup makan sahaja kan. Nak simpan duit tak boleh, nak pergi berjalan tak boleh. Okey, gaji masuk, lepas tu tak sampai beberapa minit dah habis ataupun tinggal separuh bila kita duk bayar komitmen semua kan. So, kalau anda berada di dalam keadaan macam tu, kalau anda berada dalam keadaan di mana pendapatan sama sahaja setiap bulan, tak bertambah-tambah, so kita nak kongsikan satu platform yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah extra income. Yang mana kita ada satu platform, yang mana platform ini dia sudah bertapak dekat Malaysia selama 16 tahun. Okey, dan tak pernah gagal bayar commission. Kan? So, kenapa saya sangat recommend untuk anda buat bisnes ni? Okay, dia ada banyak kelebihan. Antara kelebihan yang paling best sekali, bila anda buat bisnes ni, okay, anda boleh duduk rumah sahaja. Yang pertama, okay, tak perlu nak keluar rumah. Duduk rumah sahaja. Lepas tu anda boleh buat secara online. Okay, anda boleh buat secara part time dan pendapatan dia adalah berterusan. Itu yang paling best lah. Okay, pendapatan dia adalah berterusan. Okay, so susah tau nak cari satu bisnes yang boleh bagi pendapatan berterusan. Tapi bisnes ni boleh. Bisnes ni boleh. Dia boleh bagi pendapatan secara berterusan. Okay, so siapa kat sini yang free malam ni, so kebetulan malam ni kita akan adakan satu sesi penerangan percuma. Tak lama pun, 30 minit sahaja. So dalam masa 30 minit tu kita akan kongsikan semualah. Daripada A sampai Z. Berkenaan dengan latar belakang syarikat, dah berapa ramai orang buat duit dengan bisnes ni dan macam mana kita nak bermula. So siapa yang free malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh isi borang kat bawah ni. Boleh isi borang dekat bawah ni. Okay, sebelum pukul 7.30, sekejap lagi saya akan daftarkan tuan-tuan dan puan-puan lah. So yang mana yang tengah free tu jemput tap-tap skrin . Yang mana yang tengah free, jemput tap-tap skrin. Suara saya boleh dengar dengan clear . Jemput tap-tap skrin. Suara saya boleh dengar. Cantik tak view saya hari ni? Cantik tak? Kalau cantik, komen cantik. Okey, saya berada dekat sawah padi . Di sekitar sawah padi dekat area Sungai Besar kat sini . Cuti kat sini. Okey, so jemput tap-tap skrin, tekan button share. Siapa kat sini yang tengah free tu jemput tap-tap skrin. So siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, pendapatan cukup-cukup makan sahaja, nak simpan duit tak boleh, nak pergi berjalan tak boleh kan. Pendapatan sama sahaja setiap bulan. So sekarang ni kita nak kongsikan satu platform yang mana kita ada satu peluang kepada bangkak semua yang mana anda boleh tambah income. Zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, zaman sekarang ni kan kita dah tak boleh bergantung dengan satu pendapatan sahaja, tapi kita mesti ada income kedua. Kita mesti ada income kedua. Kan, sebab walaupun pendapatan kita boleh kata mungkin anda dah anggap stable apa semua kan, tapi kita tetap berada dalam keadaan yang berisiko lah. So apa-apa pun kalau kita tengok dalam keadaan ekonomi kita sekarang dengan kenaikan harga minyak yang mendadak sekarang ni kan, macam-macam risiko boleh berlaku sekarang ni. So
kita dah tak boleh bergantung dengan satu pendapatan sahaja, tapi kita mesti ada income kedua. Okay. Cuma masalah kita sekarang ni, bila kita nak cari income kedua, banyak dalam kalangan kita buat part time, bagus. Tapi kita pilih untuk part time dalam bentuk kerja kedua. Kerja kedua tu macam mana? Contoh kita dah kerja kan daripada pagi sampai petang. Kan? Dah penat. Lepas tu malam kita buat food panda. Okay? Kita buat Lalamove, kita buat Grab Food, kita buat Grab Car. Kan? Which is sangat bagus, tak ada masalah pun. Cumanya itu adalah part time yang berbentuk kerja kedua. So kita takkan ada masa dengan family kita. Kita takkan akan ada masa dengan anak isteri kita. So sekarang ni saya nak kongsikan satu peluang yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh tambah extra income dengan hanya duduk dekat rumah. Itu yang paling best. Duduk dekat rumah, spend masa 1 jam, 2 jam je setiap hari, tapi pendapatan dia tu adalah berterusan. Itu antara keunikan yang ada dalam bisnes ni, tuan-tuan dan perempuan. Kerja jual sekali, tapi income kita datang berkali-kali. Itu yang best. Sebab dalam bisnes ni, kita boleh dapat income berterusan. Dan pendapatan kita juga boleh dapat konsisten. Itu yang best. Okay, so siapa-siapa kat sini nak belajar macam mana nak buat bisnes affiliate telco. Okay, ni saya nak kongsikan, ini adalah bisnes affiliate telco yang mana platform ini dia sudah bertapak dekat Malaysia selama 16 tahun. Saya nak ajak anda buat bisnes yang dah stable. Yang dah orang kata tak pernah gagal bayar komisen. Saya bukan nak ajak anda buat bisnes yang baru-baru nak hidup, tak sampai setahun, tahu-tahu lingkup kan, bukan. Saya nak ajak anda buat bisnes yang dah stable. Yang dah bertapak dekat Malaysia dalam tempoh yang cukup lama dah, 1 dekad dah. Okay, dan yang paling penting dia tak pernah gagal bayar komisen. Itu yang best. Kan? So, bisnes ni anda boleh buat secara part time. Okay, dia tak akan ganggu masa kerja kita. Dan yang kedua, anda boleh buat secara online. Dan yang ketiga, anda boleh dapat income tu berterusan. Itu yang best lah. Okay, pendapatan yang kita akan dapat adalah berterusan. So, siapa-siapa kat sini yang Kejap. Okay, so siapa-siapa kat sini yang free malam ni, tuan-tuan dan perempuan, boleh isi borang kat bawah tu, ataupun anda boleh isi kat sini boleh isi dekat bawah ni. Sebelum pukul 7.30 pagi, sekejap lagi saya akan daftarkan tuan-tuan dan perempuan lah. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Okay, so yang mana yang tengah free tu jemput tap screen, tekan button share dekat bawah. Yang mana yang dah isi borang boleh isi borang. Okay, so siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, ada masalah pendapatan cukup makan, alright. So saya sangat recommend untuk anda tambah extra income. Okay, saya sangat recommend untuk anda tambah extra income, dan saya sangat recommend untuk anda ambil tahu pasal platform ni. Sebab platform ni dia sudah bertapak dekat Malaysia selama 16 tahun. Okay, so kenapa saya sangat recommend untuk anda buat bisnes ni? Yang pertama, anda boleh buat secara part time. Bisnes ni anda boleh buat secara part time. Yang kedua, anda boleh buat secara online. Okay, duduk mana-mana pun boleh. Sekarang ni saya duduk dekat sawah padi. Kan? So kita boleh buat bisnes ni daripada mana-mana sahaja. Boleh buat secara online. Dan yang ketiga, pendapatan dia adalah berterusan. Susah tau nak cari satu bisnes yang boleh bagi income berterusan. Tapi bisnes ni boleh. Bisnes ni dia boleh bagi income berterusan. Okay, so dalam bisnes ni simple je. Dia modal pun tak tinggi, tak sampai RM30 pun. Right, tapi anda boleh dapat income tu unlimited. Kita tentukan lah. Kita tentukan berapa income yang kita nak dapat. Nak dapat 500 bulan ke 1000 sebulan ke, kita tentukan sendiri. Okay, so yang mana yang tengah free tu jemput tap screen. Siapa yang free malam ni boleh join dalam sesi penerangan percuma malam ni. Kita akan buat pada pukul 9 malam. Tak lama pun, 30 minit je. So dalam masa 30 minit tu, speaker akan kongsikan berkenaan dengan syarikat, berkenaan dengan komisen, bagaimana anda dibayar dan macam mana kita nak bermula lah. So siapa yang nak belajar,
Macam mana nak buat bisnes telco ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh isi borang kat bawah tu. Sebelum pukul 7.30. Okay, sekejap lagi saya akan daftarkan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay, so yang mana yang tengah free tu jemput tap-tap screen yang mana yang tengah free tu jemput tap-tap screen, tekan button share. Okay, yang mana baru masuk, hai semua, Assalamualaikum. Pagi ni saya berada di sawah padi cantik tak? Tapi sawah padi tak berapa nak menghijau sangat lah. Okay, ni bukan AI belakang ni bukan, ni betul. Ni betul kita belanja view sikit. Saya berada dekat Sungai Besar ni. Okay, cumanya sawah padi tak berapa nak menghijau sangat lah pagi ni kan. Tak berapa nak menghijau sangat. Okay, kita belanja view sikit. Baik, so tuan-tuan dan puan-puan yang mana baru masuk, hai semua, Assalamualaikum. Dan selamat pagi semua. Nama saya Isla Ibrahim. Yang mana yang belum follow tu jemput follow Yang mana yang belum follow tu jemput follow, jemput tap-tap screen. Okay. So siapa kat sini yang tengah cari peluang nak tambah income? Siapa sini tengah cari peluang nak tambah income? Kita sedang kongsikan satu platform yang mana tuan-tuan dan puan-puan, platform ni dah bersistem tau. Platform bisnes ni dia sudah bersistem. Anda tinggal nak follow je kan. Anda tak perlu risau pasal saya tak reti lah nak buat kan, tak reti lah nak buat macam mana. Jangan risau, kita sudah sediakan solid training untuk anda follow. Tinggal nak copy paste dikira macam nak tinggal nak copy paste je. Tinggal nak follow je. Semua dah bersistem. Okay, tinggal nak belajar, nak buat je. Semua orang bermula daripada kosong. Okay, saya pun bermula daripada kosong. Saya start buat bisnes ni kan daripada bulan 4 tahun lepas. Okay, saya start dapat income tu dalam bulan 6 macam tu sampai sekarang. Tak pernah tak dapat. Dia konsisten. Pendapatan yang kita dapat tu adalah konsisten. Dia dapat setiap bulan. Okay, dia susah tau nak cari satu bisnes yang boleh dapat income tu berterusan. Tapi bisnes ni boleh. So kebetulan malam ni kita akan adakan satu sesi penerangan percuma. Tak lama, 30 minit sahaja. So dalam masa 30 minit tu kita akan kongsikan semualah. Daripada A sampai Z. Latar belakang syarikat. Dah berapa ramai orang buat duit dengan bisnes ni. Dan macam mana kita nak bermula. So siapa yang nak join tuan-tuan dan puan-puan, boleh isi borang dekat bawah tu. Yang saya pin tu. Sebelum pukul 8 pagi. Sebelum pukul 8 pagi. Sekejap lagi saya akan daftarkan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Siapa dah isi borang tu boleh komen dah isi Okay, so siapa yang free malam ni boleh join. Malam ni kita akan adakan satu sesi penerangan percuma. Okay, saya bukan nak paksa anda buat bisnes ni, tak. Apa kata, anda dengar je dulu. Saya bukan nak anda paksa buat bisnes ni, tak. Okay, saya nak ajak anda dengar je dulu. Sebab malam ni percuma. Untuk sesi penerangan malam ni percuma, tak perlu bayar apa-apa, tak perlu buka kamera, tak perlu tunjuk muka. Okay, anggaplah sesi penerangan malam ni adalah sesi untuk anda mengkaji. Untuk anda ambil tahu tu je. Nak buat ke, tak nak buat ke, cerita nombor 2. Yang penting anda ambil tahu dahulu. Kan, ambil tahu dulu sama ada betul ke tak bisnes ni boleh buat duit kan. Sebab bisnes ni tuan-tuan dan puan, modal dia tak tinggi, tak sampai RM30. Tapi anda boleh dapat pendapatan tu unlimited. Kan, pendapatan dia konsisten. Yang tu yang paling penting lah. Okay, bisnes ni konsep dia simple je. Konsep bisnes ni simple sahaja. Kerja kita jual sekali, tapi income kita dibayar berkali-kali. Kan, okay. Dia tak sama macam kita jual jajan, jual makanan, jual baju, tak sama. Yang mana kita kena jual sekali baru dapat income sekali. Tak jual, tak ada income. Tapi bisnes ni dia unik. Okay, sebab bisnes ni dia berkonsepkan subscription. Orang pakai setiap bulan, telco. Telco ni orang pakai setiap bulan, orang top up setiap bulan. Orang bayar bil telefon setiap bulan. So pendapatan kita tu akan dapat konsisten. Okay. Dan anda jangan risau. Semua orang bermula daripada kosong. Anda jangan risau. Saya tak reti lah nak buat. Jangan risau. Kita sudah sediakan solid training. Kita sudah sediakan solid training. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat income tu bermula daripada kosong. Okay. Tapi boleh dapat setiap bulan. Dan yang uniknya juga bisnes ni, abang angkat semua. Uniknya juga bisnes ni, abang angkat boleh dapat income tu 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. Okay. 10 hari bulan sekali, 25 hari bulan sekali, dan 30 hari bulan sekali. So duit tak sempat nak putus lah, insyaAllah. Kan? Duit tak sempat nak putus. Okay. So siapa-siapa kat sini yang tengah free tu jemput tap-tap screen.
Jemput tap screen, tekan button share dekat bawah. Yang mana baru masuk ni kita nak ucapkan selamat datang, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, nama saya Islah Ibrahim. Yang mana yang belum follow tu jemput follow. Yang mana yang belum follow, jemput follow, jemput tap screen. Tekan button share dekat bawah. Siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, ada masalah pendapatan cukup makan, okay, nak simpan duit tak boleh, nak pergi berjalan tak boleh kan. Pendapatan sama je setiap bulan, okay. Tak ada perubahan. So, kalau nak tunggu bos naikkan gaji lambat lagi kan. Bos ni macam-macam syarat dikenakan. Okay, awak kena buat ni dulu, awak kena ni dulu, baru dapat gaji naik. Baru naik gaji. Kerja 3 tahun, gaji sama je kan. So, jangan marah bos. Bos tu dia ada komitmen dia kan. Bos tu dia ada hakiki dia kan. So, kalau kita masih lagi bekerja pun dah kira bersyukur dah sebenarnya. Kalau kita bekerja, masih lagi ada gaji setiap bulan, kena bersyukur. Saya pun masih bekerja lagi. Saya masih bekerja, ada gaji tetap, tapi bisnes ni saya buat secara part time sahaja. Okay, saya buat secara part time, tapi Alhamdulillah saya start buat bisnes ni kan daripada bulan 4 tahun lepas. Tahun ni dah cukup setahun. Tahun ini dah cukup setahun saya buat bisnes ni. Alhamdulillah sampai sekarang, saya start dapat income tu dalam bulan 6. Okay, sampai sekarang, tak pernah tak dapat, dia konsisten. Bisnes ni kita boleh dapat income secara konsisten. Siapa nak belajar buat bisnes affiliate telco ni, so kebetulan pada malam ni kita akan adakan satu sesi penerangan percuma, tak lama, 30 minit sahaja. Okay, 30 minit sahaja. So dalam masa 30 minit tu kita akan kongsikan semualah daripada A sampai Z. Latar belakang syarikat, dah berapa ramai orang buat duit dengan bisnes ni, dan macam mana kita nak bermula. Alright, okay, so komen daripada Encik Sadira, macam mana nak belajar tu? Saya nak tahu modal macam mana. Modal tak sampai RM30. Encik Sadira, modal tak sampai RM30. Tapi untuk join malam ni percuma je. Untuk join malam ni percuma sahaja. Tak perlu bayar apa-apa. Sadira boleh isi borang kat bawah tu. Okay, siapa yang nak free malam ni? Kota tak banyak tau. Saya punya kota 50 packs je. So, siapa yang nak join malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh isi borang kat bawah tu. Sebelum pukul 8, sekejap lagi saya akan daftarkan tuan-tuan dan puan-puan lah. Yang mana yang tengah free tu jemput tap screen. Okay, yang mana yang tengah free tu jemput tap screen. So hari ni kita lah lama sikit. Cantik view belakang. Cantik tak view belakang saya? Cantik tak view belakang saya? Hari ni saya bercuti. Ni dekat area Sungai Besar. Ni bukan AI belakang ni betul ni. Ni betul okay, ini bukan AI. Ini adalah betul. Okay. So saya berada di Sungai Besar, kawasan Sawah Padi. Dekat Anas Cottage. Okay. Right. So, yang mana tengah free tu jemput tap screen. Saya tak pandai isi borang. Okay, Cik Sadira boleh je PM saya kalau tak erti. Ni saya pin balik borang. Tekan sini Kak. Kak Sadira tekan sini. Nampak tak button kuning ni kan? Button kuning ni tekan sini. Okay, lepas tu tekan button borang. Borang tu lah. Tekan kat situ. Okay, tekan kat situ. Okay, borang saya boleh pin tak? Saya punya borang tu boleh pin ke tak? Boleh kan? Boleh pin. Okay, siapa tak sempat nak isi borang, saya pin balik sekejap lagi. Sekejap lagi saya pin balik. Saya tak boleh nak pin. Dia ada masa. Saya kena pin balik sekejap lagi. Okay. So, siapa free malam ni boleh isi borang kat bawah tu. Anda tekan button kuning tu. Tekan button kuning kat bawah tu. Okay. Siapa yang boleh tekan lah. Okay, ni ada button logo kuning ni kan. Logo apa ni? Logo nak panahkan kuning tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh isi kat situ. Okay. So, yang mana tengah free tu jemput tap screen. Hai semua. Assalamualaikum. Dan selamat pagi semua. Okay. Nama saya Is daripada Ferguson Solomon. Sorry. Nama saya Islah Ibrahim. Saya ni dah terauto dah cakap nama TikTok saya yang lain. Okay. So, yang mana tengah free tu jemput tap screen. Yang mana yang tengah free tu jemput tap screen, tekan button share. Okay, siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, ada masalah pendapatan cukup makan, okay, nak simpan duit tak boleh. Ini bukan kerja kosong, Cik Ika. Ini bukan kerja kosong. Ini adalah bisnes. Saya nak ajak anda buat bisnes. Okay, bukan kerja kosong.
Okay, bisnes apa? Bisnes telco. Saya nak ajak anda buat bisnes affiliate telco. Okay, saya minta maaf banyak. Saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa saya tak cerita detail bisnes ni kat sini? Kenapa? Sebab kita ni berada dekat TikTok. So dekat TikTok ni masalah dia, saya tak boleh nak cerita pasal commission, pasal duit apa semua kan. Takut TikTok ban saya. TikTok ni sensitif. Satu lagi kelemahan TikTok ni, orang keluar masuk. Bila orang keluar masuk kan, keluar masuk, so akan ada yang terlepas info. Saya cerita detail, lepas tu ada orang ramai baru masuk. So saya nak kena cerita balik. So dah jadi cerita kedua pula kan. So saya nak kena cerita 2 kali, 3 kali. Okay, so benda tu takkan selesai. Dan saya akan jadi pak pandai kalau saya nak cerita balik pada awal kan. So siapa-siapa yang betul-betul serius nak ambil tahu pasal bisnes ni, so isi borang kat bawah. Isi borang, kita akan bawakan anda ke platform lain. Okay, boleh join ke webinar malam ni. Webinar ni tak lama pun, 30 minit je. Percuma sahaja, tak perlu bayar apa-apa, tak perlu buka kamera, tak perlu tunjuk muka. Okay, so speaker akan kongsikan berkenaan dengan syarikat, commission, bagaimana anda dibayar dan macam mana kita nak bermula. So siapa yang nak join malam ni, tuan-tuan dan perempuan, boleh isi borang kat bawah ni. Ni saya pin balik kena standby, borang ni sekejap je buka. Okay, anda boleh isi borang kat bawah ni sebelum pukul 8. Boleh isi sekarang. Isi nama, nombor telefon, email. Okay, kalau anda nampak ada button merah tu, tekan sekali. Masuk ke grup Wasabi saya. Masuk ke grup Wasabi saya sekali. Okay. Boleh. Dia tak semestinya anda bekerja. Siapa-siapa pun boleh. Anda bekerja ke, suri rumah, okay, anda student ataupun anda yang dah nak pencen. Mungkin umur dah 50 kan. Untuk anda yang dah umur 50, lagi 5 tahun nak pencen, lepas tu dah tak ada pendapatan lepas ni, pencen pun tak ada kan. Tak apa, jangan risau. Kita boleh kongsikan peluang ni kepada semua. Saya punya tim ramai juga umur dah 50 lebih ke atas ramai. Saya punya tim yang buat bisnes ni ramai. Yang umur dah 50 ke atas. Okay. Sebab banyak orang kita ni kan, bila dah pencen, buat Grab kan. Kesian kita tengok kadang-kadang. Bila dah pencen, dah tak ada sumber pendapatan, duit simpanan K2SP pun dah habis, buat Grab, buat Lalamove kan. Tenaga dah tak ada dah ni. Kita kalau boleh nak pencen betul. Tapi pencen tak ada gaji. Banyak orang kita ni, pencen tak ada gaji. Nama pencen tapi tak ada gaji. Yang pencen ada gaji tu kerajaan je. Banyak orang kita ni pencen tak ada gaji kan. Kerja swasta tak ada gaji kan. So, bila dah pencen tu dah tak ada extra income lah. Dah tak ada pendapatan lah. So, terpaksa lah buat Grab dan sebagainya kan. So, bisnes ni untuk abang kak semua yang nak bina daripada sekarang, memang kita sangat recommend lah. Kita sangat recommend. Okay. So, yang mana tengah free tu jemput kat atas skrin. Yang mana dah isi borang, tahniah. Yang mana yang dah isi borang tu, tahniah. Okay. Yang mana yang dah isi borang, tahniah. Right, yang mana baru masuk, kita nak ucapkan selamat datang, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, nama saya Islah Ibrahim. Yang mana belum follow, jemput follow. Yang mana yang belum follow tu, jemput follow. Jemput tap screen. Tekan button share kat bawah. Siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, ada masalah pendapatan cukup makan sahaja, nak simpan duit tak boleh, nak pergi berjalan tak boleh kan. Pendapatan sama je setiap bulan, tak naik-naik. So sekarang ni kita nak kongsikan. Okay, kita ada satu platform. Platform ni dah bersistem so dah bersistem, anda tinggal nak follow je. Okay, dan sudah bertapak dekat Malaysia selama 16 tahun. Okay. Ini adalah bisnes telco. Siapa nama tadi yang tanya tadi? Ini adalah platform bisnes affiliate telco untuk Encik Cahaya Kristal. Okay. So bisnes ni abang kak semua, konsep dia simple je. Bisnes ni konsep dia simple sahaja. Kerja kita jual sekali tapi income kita dibayar berkali-kali. Kan? Kerja kita jual sekali tapi income kita dibayar berkali-kali. Dan anda boleh dapat income tu berterusan. Okay, dan kita juga boleh jadikan income daripada bisnes ni sebagai income pencen kita. Boleh insyaAllah. Okay, sebab income ni juga boleh diwarisi. Pendapatan juga boleh diwarisi. Okay, so siapa-siapa kat sini yang tengah cari pendapatan ekstra, saya sangat recommend untuk anda ambil tahu pasal bisnes ni. Sebab bisnes ni anda boleh buat secara part time. Okay, anda juga boleh buat secara online. Dan yang paling penting, pendapatannya adalah berterusan. Susah tau nak cari satu bisnes yang boleh bagi income tu berterusan. Tapi bisnes ni boleh. Okay, bisnes ni boleh. Modal pun tak tinggi. Modal pun tak sampai RM30 pun. Modal tak sampai RM30. Semua orang boleh bermula. Tapi pendapatan dia adalah berterusan. Okay, dan dalam bisnes ni juga abang kak semua, antara yang menarik adalah
Abang Kak boleh dapat income 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. Okay. 10 hari bulan sekali, 25 hari bulan sekali dan 30 hari bulan sekali. So pendapatan tu tak sempat nak putus. Duit tu tak sempat nak putus, insyaAllah. Kan? Duit tak sempat nak putus. Okay, sebab dalam bisnes ni anda dibayar 3 kali sebulan. Okay, 10 hari bulan sekali, 25 hari bulan sekali dan 30 hari bulan sekali. Dan pada 25 hari bulan tu adalah passive income. Siapa tak tahu passive income tu apa? Siapa kat sini tak tahu apa itu passive income? Siapa kat sini tak tahu? Okay, cuba komen saya. Siapa kat sini tak tahu passive income tu apa? Kan? Okay, saya cerita sikit. So passive income ni tuan-tuan dan puan adalah pendapatan yang kita dapat setiap bulan walaupun kita tidur, walaupun kita tak bekerja, tapi pendapatan tu tetap masuk. Itu namanya passive income. Okay, contoh yang anda boleh tengok. Okay, contoh macam orang kaya-kaya kan. Orang kaya-kaya dia beli rumah. Dia beli rumah, dia beli property, lepas tu dia sewakan. So dia dapat income sewa setiap bulan. Itu namanya passive income. Tapi dia kena bayar loan bank lah. Kan? Itu cost dia tinggi, maintenance dia tinggi. Okay, sama juga macam pencipta lagu, komposer lagu kan. Komposer lagu, dia cipta lagu. Contoh macam Dato' M. Nasir lah kan. Dato' M. Nasir dia buat lagu apa? Dia buat lagu Mentera Semerah Padi. Dia buat lagu tu sekali je. Kan, Dato' M. Nasir, dia produce lagu tu pada tahun 1993 dia buat lagu tu. Tapi Dato' M. Nasir, dia makan hasil royalty lagu tu sampai sekarang. Sampai sekarang. Selagi mana lagu tu diputarkan kat radio, okay, dipasang kat stadium ke, masuk TV apa semua kan, Dato' M. Nasir akan dapat royalty tu 2 kali setahun dapat. Itu namanya kerja sekali tapi income dibayar berkali-kali. Banyaklah Loncai Mas dapat royalty daripada lagu tu kan. Okay, lagu tu kan famous kan. Okay. Itu namanya passive income. Sama juga macam pencipta buku. Penulis buku. Kita buat buku, kita tulis buku, lepas tu kita jual balik. Ataupun kita lantik mana-mana publisher untuk jual kat kedai-kedai buku. Selagi mana buku tu terjual, kita sebagai penulis tu akan dapat royalty 2 kali setahun. Itu namanya passive income. Okay, faham tak? Faham kan? Siapa faham? Kalau faham, komen 1. Kalau faham, komen 1. Okay, so itu namanya passive income. Dan business telco ni juga sama. Okay, anda juga dapat passive income, royalty, tapi anda bukan dapat 2 kali setahun. Anda bukan dapat 2 kali setahun, tapi tiap-tiap bulan masuk. Selagi mana orang top up. Selagi mana orang top up, kita akan dapat commission sampai bila-bila. Tu yang best lah. So Abang Kak semua kena belajar buat bisnes ni. So jangan risau, semua orang bermula daripada kosong. Semua orang bermula daripada kosong, zero. Okay, saya pun sama juga. Saya pun bermula daripada zero. Tapi kita sudah sediakan platform dah. Kita sudah sediakan solid training untuk anda follow nak belajar. Saya buat bisnes ni kan. Okay. Saya buat bisnes ni daripada bulan 4 tahun lepas sampai sekarang. Okay, saya start merasa income tu dalam bulan 6 sampai sekarang. Tak pernah tak masuk. Setiap bulan dia masuk. Dia konsisten. Bisnes ni anda boleh buat income secara konsisten. Income ni tu dapat konsisten. Setiap bulan dapat. Passive income. So Abang Kak kena belajar buat. Baru tahu. Kalau tak belajar tak tahu. Kan? So siapa yang free malam ni. So kebetulan malam ni. Kita akan adakan satu sesi penerangan percuma. Tak lama pun. 30 minit sahaja. So dalam masa 30 minit tu kita akan kongsikan semua sekali lah. Daripada A sampai Z. Okay, bukan kerja kosong. Encik Wan Bacuk. Ini bukan kerja kosong. Ini bukan kerja kosong. Ini bukan kerja kosong. Nampak bacuk tu kita sebut kerja lah. Kerja kosong. Bukan. Ini bukan kerja kosong. Ini adalah bisnes. Ini adalah bisnes yang perlu kepada usaha kita. Kita tak boleh duduk saja. Duduk saja tak, duit tak masuk. So kita kena usaha. So bisnes ni kita perlu usaha buat. Tapi bisnes ni ada sistem lah. Yang mana kita boleh dapat income tu konsisten setiap bulan. Boleh dapat passive income lah. Okay. So bisnes ni konsep dia simple je. Kerja kita jual sekali. Tapi income kita dibayar berkali-kali. Dan bisnes ni juga antara yang keunikannya adalah Abang Kak boleh dapat income 3 kali sebulan. Okay. Commission dibayar 3 kali sebulan. 10 hari bulan sekali. 25 hari bulan sekali dan 30 hari bulan sekali. So siapa yang nak belajar, nak ambil tahu. So kebetulan malam ni kita akan adakan satu sesi penerangan percuma. Tak lama pun, 30 minit sahaja. So dalam masa 30 minit tu kita akan kongsikan semualah.
daripada A sampai Z, latar belakang syarikat, berkenaan dengan komisen, okey. Dan bagaimana anda nak bermula. Tak perlu buka kamera, tak perlu tunjuk muka. Malam ni secara online sahaja, tak sampai 30 minit pun. So kita akan buat sesi penerangan percuma tu pada pukul 9 malam. Okey, tak lama, 30 minit. So siapa yang free malam ni, abang angkat semua, boleh isi borang kat bawah ni. Okey, sebelum pukul 8, sekejap lagi saya akan daftarkan tuan-tuan dan puan-puan lah. Sekejap lagi saya akan daftarkan. So siapa yang baru masuk, hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Islah Ibrahim. Yang mana yang belum follow tu jemput follow. Okey. Yang mana yang belum follow jemput follow, jemput tap screen. Siapa kat sini yang ada masalah tak cukup duit, ada masalah pendapatan cukup-cukup makan, nak simpan duit tak boleh, nak pergi berjalan tak boleh kan. Pendapatan sama je setiap bulan. Okey, tak naik-naik. Kan nak minta bos naikkan gaji takut kan. Bos ni susah nak naikkan gaji kita. Kerja dah sampai 3 tahun gaji sama je kan. So kalau anda berada dalam situasi di mana pendapatan sama saja setiap bulan, tak naik-naik, okey, gaji pula lepas bayar komitmen sahaja, gaji baru masuk ni, tak sampai setengah hari dah habis, dah tinggal separuh dah.